Kak, buat makeup simple untuk pergi piknik boleh? Boleh? Makeup simple ni makanan saya. Okey, mula-mula kita akan pakai setting spray. Lepas tu, siapa yang bawah mata dia gelap, okey, pakai orange corrector ni. Pakai sikit. Lepas tu, siapa yang ada misai ni, buatlah padam dulu sementara kan. Letak kat belakang hidung yang gelap-gelap ni. Lepas tu yang paru-paru jerawat gelap-gelap ni. Gitu. Lepas tu baru kita blend. Ni, kita blendkan dia dulu dekat bawah mata ni. Lepas tu kita pakai foundation. Okey, kita buat dalam 5 dot. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu bulat-bulatkan dia. Lepas tu kita blend-blend-blendkan dia. Blend. Lepas tu pakai concealer sikit. Lepas tu pakai blusher sikit. Blusher sikit macam tu, letak kat hidung sikit, letak kat dagu sikit, letak dekat mata sikit, kat sini sikit. Lepas tu kita blend. Kita nak pergi piknik ni tak payah nak garang-garang sangat. Kita buat sweet-sweet je, so tak payah pakai contour, tak payah pakai shading. Lepas tu bubuh glitter sikit. Dekat bawah ni pun kita bubuh je glitter sikit, bagi nampak sweet-sweet macam tu. Lepas dah tanam segala khazanah dekat muka tu, pakai loose powder. Untuk kening kau pakai mascara je. Mascara dia nak habis pun boleh weh. Lepas tu kalau nak lagi kemas, touch up sikit dengan concealer. Gitu. Lepas tu eyeliner pakai dekat hujung saja macam ni. Dah. Lepas tu pakai mascara. Tak payah pakai bulu mata palsu ya. Lepas tu terus pakai lip matte. Gitu. Yang ni kalau korang nak buat lip liner pun boleh, tak nak buat pun tak apa. Tak nak buat ombre pun boleh, nak buat pun boleh tapi saya nak buat. Akhir sekali setting spray. Siap. Ni dia makeup pergi piknik. Gitu.